Hai geng, what's up? Aku nak unboxing satu barang. Ini dia, barang daripada Blonkies, iaitu Blonkies Precool. Ini ada 4 ekor Ultraman. Ultraman Z, Ultraman Blaza, Ultraman Zero, Ultraman 3. Kat sini. Nampak korang So, kita buka. Oh, itu dia. Plastik. Ketat lagi. Okay. Kita akan tengok macam mana dalam dia, rupa dia macam mana. Kita akan buka perlahan-lahan. Sebab kotak besar ni aku nak guna. So aku nak. Okay, itu dia. Itu dia. Sangat cantik di sini. Setiap kotak ni memang akan ada Ultraman tu lah yang masing-masing tu So hari ni, video ni, aku unboxing dan aku pasang setiap Ultraman ni. So kotak ni kita boleh simpan tepi. Ini dia geng, 4 ekor Ultraman. So kat sini aku akan pasang semua dalam ni, dalam video ni. Kita tengok apa kejadiannya. Okay? Okay geng, kita akan teruskan memasang. Ini dah. Kita akan pasang first Blaza dulu, okay? Yang tahu kat sini memang ada Suburaya punya job. Dia ada hollow kat sini. Hari ni aku tak faham lah. Dia kata mungkin ini 3 tahun plus, 3 tahun ke atas lah, model kit. I'll show you shirt. Pretty cool. Okay. Kat sini kotak ni pun dia ada bagi tahu ada 4 Ultraman. Kat sini kejadian dia. Ni. Ultraman Blaza. Dia boleh buat macam ni. Kat belakang ni kalau korang nampak kat sini dia ada macam yang lekat dekat cermin tu tau. Dia boleh lekat kat cermin. Tapi untuk aku rasa takkan lekat kot. Aku akan letak kat stand. Lekat ni lah. So ni Ultraman. Okay. So kita akan buka dulu. So kotaknya dah buka. Dalam ni dia bagi apa? Dalam ni dia ada bagi kad. Comel-comel ni. Ultraman Blaza. Dengan satu manual. Okay. Kat sini. So kita mulakan pasang Okay geng, dah siap pasang. Ini kejadian dia. Nampak? Ultraman Blaza. Dekat sini. Cantik kan? So ini yang aku cakap, kat belakang ni dia boleh letak dia punya apa nama? Yang ni kan. Tampal tu. Dekat ni. Tapi aku tak tampal lah aku. Memang aku tak nak pun letak benda tu dekat dinding kan. So ni dia punya ni. Okey lah, dia punya detail dia cantik. Dia punya kaki pun dia boleh gerak tak? Kaki pun dia boleh gerak. Okay. So Blaza. Macam ni. So gang, next Ultraman kita akan pasang. Next Ultraman kita akan pasang Ultraman 3. Okay gang, ni Ultraman 3. Sama je kat depan ni. Ada tulisan dia, ada Holo Suburaya. Nampak? Nampak okay. Approval tau, approval sticker Suburaya. Ultraman 3. Kita akan pasang Daigo. Sama je kat belakang. Dia ada ni tangan dia ada dua lah kot mungkin yang ada kuasa. Mungkin dengan yang tak ada kuasa kan. So
Kita akan pasang yang ini. Kita akan buka kotak. Kotak dia agak. So, kat sini pun sama. Manual book. Ada kad. Okay, kad dia. 说侬好谢谢提嘎啊，很多人这个konon ni lah. Kat sini pun kotak dia kita akan simpan. Ini manual aturan 3. So kita akan buka. Ya. So okay, itu dia. Kita dah siap pasang Ultraman 3. Ini dia. Ini tangan dia ada extra tau. Tangan dia ada 3 lagi extra. So kita boleh pakai yang penumbuk ni ataupun yang biasa ni lah. Yang ni. Aku tukar kat sini yang tangan dia ada kuasa ni. Ada beam ni. So kat sini Ultraman 3. Tangan kepala dia boleh gerak kiri kanan. Ini kalau ada lampu memang cantik ni. Tengok kalau aku boleh buat, aku buat. Kaki. Kan? Cantik. So ni dia Ultraman 3. Kalau rasa nak tampal tu macam biasalah dia ada kat belakang ni. Yang apa? Melekat tu kan. Dekat cermin tu kan. So ni dia Ultraman 3. Dah siap. Okay. So next kita akan pasang Ultraman lain pula. Iaitu Ultraman Z. Ini Ultraman Z. Kita akan pasang. So kat sini pun sama. Mungkin ada banyak-banyak gaya. Oh ni nampak. Dia ada juga yang beam dia. Sama je. Okay. So kita akan teruskan dengan Ultraman Z pula. Tak ada, kosong. Sama juga. Manual. Dan juga kad. Nampak. Ultraman Z. So kat sini kita akan buka Ultraman Z pula. So kita akan dia punya ni. Okay gang. Dah siap. Ultraman Z. Aku lupa lah dia punya form apa. Aku tahu dia ada form dengan apa? 7 dengan 0. Kalau tak silap aku lah. Aku tak ingat lah nama dia. So kat sini aku buat yang tangan dia yang boleh apa? Tangan dia yang cabut pula. Tangan dia yang ada kuasa ni. Macam ni. Sama macam 3 aku buat. So, Allah jatuh. Kat sini 3 dah settle. 0 pun dah settle. 0 pula, Z pun dah settle. Cantik kan? Cantik. Sama je. Belakang dia sama semua sama. Ni belakang dia ada biru sikit. Ni boleh cabut tadi dia pasang. Sebenarnya senang. So masukkan balik je. Okay. So ini dia Ultraman Z. Oh, jatuh pula.
Nampaknya keempat-empat Ultraman sudah empat-empat Ultraman belum. Lagi satu. Nampaknya macam tak ada kaiju kan. Kita kena cari satu lagi. Kaiju. Kan? So, sudah selesai untuk Ultraman Z. Last but not least. Kita susun lah kat sini. Bagi nampak sikit. Kita tinggal anak kesayangan Suburaya. Nak mas. Sama je kotak dia. Cuma bezanya dia ada gambar zero lah kat sini kan. So, okay. Ni dia punya kat belakang. Aku rasa dia ada dua barang. Aku rasa dua kepala lah. Bukan dua barang, dua kepala. Kepala tak ada ekor ni. Dan kepala yang ada tanduk dia ni. Kita tengoklah macam mana. Kita nak pasang. Ini kalau aku custom kit ni mesti cantik kan kat titi. Ini gambar zero. Nampak comel je. Comel. Comel kan. So sama juga. Dia ada bagi manual book. Manual. Yelah manual lah ni. Manual. Oh kat sini dia ada bagi tahu. Buat macam mana. Okay. Tengoklah macam mana kita nak buat lagi. So aku akan pasang. Ni kepala dia semua kosong. Ini dia kepala zero. Jom kita pasang. Okay geng. Ultraman Zero dah siap. Nampak? Cantik kan? So dekat sini dia punya ni boleh cabut. Sama je macam Ultraman lain. Lengan ni. Tapi cantik. Okay. Ini dia. Ultraman Zero. Yang ni pun boleh cabut tau. Sebenarnya dia boleh. Kan kalau pakai benda lah ni. Yang tanduk ni dia tak payah pakai. Dia pakai tanduk kotak. Tapi aku nak pasang. Nampak sangat. So ni dia Ultraman Zero. Okay. Cantik. Cantik menarik. Yang belakang ni memang agak kacau lah. Sebab nampak berlubang kan. Benda yang lekat tu. Aku tak akan pasang ni. Semua Ultraman tu aku tak akan pasang. Aku akan susun. Susun dekat rak lah. Pada diri. Okay, ni untuk prequel yang pertama. Version 1. Prequel V1. Okay geng. Itu dah 4 Ultraman aku dah pasang. Dah settle. Dah cantik. Kan? Nampak berpusing-pusing. So lepas ni aku akan buat video lagi. Untuk pasang lagi Blonkis. Aku ada lagi Blonkis. Tak pasang. Itu. Ni. Nampak? Aku tunjuk sikit je. Blonkis ni. Itu Blonkis. Ultraman Blaza. Legend Edition. Federal Armor. Sama je. Dia ada Suburaya punya stiker. Semua memang cantik. Warna kuning. Nampak? Aku tunjuk sikit-sikit lah. Nampak besar sangat kotak dia. Dia punya. Dan aku ada lagi Blonkis. Untuk Galaxy version. Ini nanti aku akan buka. Tiga. Inilah best juga. Dia sebab dia ada Dyna tau kat sini. Sebab aku favourite aku Dyna. Aku tolak belakang sikit Kena tu. Dia ada Dyna. Ada Decker. Decker dia ada complete Complete dia punya form. Strong. Semua ni lah aku lupa, aku tak ingat lah. Lepas tu ni sesat. Ni sesat dua ni. Lepas tu ni Dyna.
Ini keju. Lepas tu kat sini pun dia ada bagi tahu aku secret kat sini 2, 4, 6, 8, 9. So ni semua akan dapat lah. Kalau tak dapat secret. Ini secret ni tak silap aku ni apa dinas lah. Secret aku ni dinas lah tak silap aku. Kabur pula. Ni secret dia. Aku tak nak pun secret ni. Aku harap dapat complete lah reka kan. And next Galaxy version number 6. Dia ada Glamfire ni, ni hero apa? Kaiju favorite aku juga. Zetom. Dia ada Dyna. Ini tak silap aku movie tau. Ni. Movie. Ada Zero. Ni ada, ni apa nama dia? Saga. Ha. Ini Mirror Knight. Ni Kaiju. Okay. Ini dia punya secret lah. Ni confirm lah dapat. Kalau dah confirm dapat yang ni takkan dapat lah. Tu je. Kalau dapat yang ni takkan dapat. Kalau dapat yang ni pun tak dapat. So yang ni confirm ada semua. Oh ni ada cape lah tu. Aku lupa lah nama dia ni. Apa nama? Dia bukan cape, dia ada macam sayap lah kat belakang. Kan? So aku akan pasang juga. Sama ada aku buat video. Aku rasa buat video YouTube aku. YouTube. Korang jangan lupa lah subscribe aku punya YouTube. Alah YouTube free je lah. Tak payah pun. Jangan lupa subscribe gang. Subscribe. So share, like, comment. Support lah video aku. Aku baru nak belajar hero. Longak sikit. Dah. Longak sikit. Mana aku punya ni? Itu dah. Itu saja geng daripada aku. Korang support aku. Terima kasih.